Halo guys, hari ni saya nak review ini kereta Proton Saga Standard Light 1.3 Auto. Ini adalah MC2. Tengok guys, dia punya handle warna hitam. Lepas tu bumper picak guys. Lepas tu simen. Siap lagi kena langgar. Mau touch up saja. This battery fuse air filter. Ini kereta tukar minyak hitam lah. Tukar minyak auto. Lepas tu ini power steering, wiper, ABS. Ini adalah brake oil. Tengok original marking kilang semua ada. Saya kasih tahu you all boleh nampak. Lepas tu sini ada marking sebab kereta baru. Memandangkan panas Tengok. Owner sebelum ni ada pernah pakai leather seat. Ada macam-macam semua pakai. Tengok. Dashboard pakai ni. Kau cantik lah. Lembut dia punya macam kain lah. Tengok guys. Kereta ni lawa gila. Lepas tu kat bahagian meter. Dah 100,000 km. Ini auto. Minyak 178 km. Kereta ni sangat jimat minyak. Lepas tu dia ada eco mode. Semua ada. Dia punya lampu. Lepas tu owner sebelum ni ada pernah pakai aksesori jajan semua. Lepas tu dia punya player system memang standard. Lepas ni owner sebelum ni dah hilang ni tempat colong aircon tu. Lepas tu dia pakai cover. Mungkin dia pakai tu punya pasal. Tengok. Sudah besar apa? Tengok dia punya aircon semua. Suhu. Dia punya lock. Double sinar. Function. Lepas tu dia punya ni. Sebab dia standard kan? Standard spec. Right. Saya tengah review. Lepas tu dia punya door trim original. Owner sebelum ni ada pakai leather seat tau. Ini pasang sendiri lah. Tengok karpet bawah ni. Glove box. Kereta ni dah 3 tahun berusia. Lepas tu bahagian bombong. Lembut. Ini suara dia ada gambar. Lepas dia punya wiper. Dia punya signal. Lepas tu ada USB punya soket. Ada itu holder. Cup holder. Tengok. Sini ada besar weh. Boleh tak potong air semua. Ini boleh tak shielding. Ini kosong Dulu Saga BM. Zaman tu SE semua ada fabric atau leather kat situ. Lepas tu design betul lain. Tengok. Dulu Saga BM dengan fabric tu dia orang pakai macam ni. Sekarang tiada. Diorang pakai macam ni Macam MC3 punya Saga. Ini pun sama. Besar-besar pun MC3 punya pakai Bahagian belakang pula dia pakai tinted. Dia sini ada tulisan Proton terbalik. Ini Proton punya. Kat order botol saja. Boleh tak botol Dia punya ruang kaki memang luas gila. Bagusnya. Tengok. Ada speaker. Belakang ada pakai USB.
korang bayar letak armrest tau kat sini. Dia punya sebab dia ada ini lubang kan. Korang boleh letak armrest. Aftermarket punya bagi kat Shopee ke. Tengok tempat letak gantung baju. Lepas tu dia punya semua pun pakai tinta empat pintu ni. Tengok sini kosong. Plastik saja. Lepas tu dia punya lubang sama. Ini macam lah luas sama depan. Lepas tu sini pun sama macam driver side belakang. Tengok. Korang kena tekan 2 kalau nak lipas seat ke apa. Tengok ni owner sebelum ni dah pasang, dah letak karpet Maggie aftermarket punya. Lepas tu leather seat. Apa memang cantik lah. Apa? Tengok. Dah macam kereta mewah, geng. Ini Saga standard. Dia tiada audio button, sistem semua tak ada. Android tak ada. iOS tak ada. Apple CarPlay tak ada. Sebab ni lower spec tau. Korang jangan terheran-heran. Tengok. Ada benda lah. Cover pun terbuka. Bahagian sana. Sebenarnya cover tu ada. Macam BM. Ini macam mau. Ini macam saya mau. Yang penting janganlah cover lah. Mari kita tengok bahagian belakang boot. Kalau boleh. Besar 417 liter. Besar gila dia punya boot. Tengok. Belakang tire spare. Inilah bahagian belakang tire spare. Menggunakan 14 inci. Ada jack semua lengkap. Dia punya spana siap ada lagi. Ini original kilang. Memang macam ini. Tengok ada marking semua. Yang penting kereta original kilang lah. Tak pernah kena rangga. Tengok. Ini macam marking. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. See you, take care. Bye.